Kalau kita tengok hadis tentang Dajjal kan, saya tak tahu ni ada dalil ke tak, tapi selalu dikaitkan tentang Dajjal ini mampu mengubati orang yang mati, mengubati, menghidupkan orang yang mati. Betul juga kan. Kenapa orang mati? Menghidupkan orang yang nak mati. Lepas tu tangan dia boleh keluar air, boleh memberikan makanan, dan boleh jelajah dunia dalam masa yang singkat. Kemudian ada yang kaitkan ini adalah sebahagian daripada teknologi. Maksudnya Dajjal itu adalah simbolik kepada teknologi dan sains. Sebenarnya macam mana kita nak faham tentang Dajjal? Apakah tafsiran para ulama tentang Dajjal? Baik, pertama satu topik yang sangat-sangat menarik lah. Pertama, dalam disiplin, bila kita bercakap berkenaan dengan hadis-hadis fitan ataupun hadis-hadis akhir zaman ni, disiplin dia ada beberapa dawabit lah, ataupun kita sebut panduan cara berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni. First thing first adalah mesti hadis tu terlebih dahulu dipastikan sahih dulu. Mesti dipastikan sahih ataupun hasan terlebih dahulu. Maksudnya autentik lah. Kalau dia adalah hadis yang bertaraf daif, palsu, memang tak boleh. Sebab dia berkenaan dengan perkara-perkara gaib, tak boleh untuk kita gunakan hadis-hadis yang tak autentik. Itu first thing first. So kalau hadis tu dah kita kata palsu contohnya ataupun daif contohnya, memang automatically kita tak perlu bincang pasal tafsiran dia. Tidak perlu dibahaskan tentang tafsiran dia sebab dah tak autentik. Okey, itu first thing first. Yang kedua adalah berbincang berkenaan dengan hadis-hadis fitan ni, mesti hadis-hadis tu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kalau dia disandarkan kepada perkataan sahabat, perkataan tabi'in ke, itu kita ambil. Kita tidak gunakan secara menyeluruh lah. Lagi-lagi lah kalau dia bercakap tentang perkara yang baru. Kalau dia mengulang sahaja apa yang pernah Nabi SAW sebutkan, no problem. Tapi kalau dia menyentuh perkara yang baru yang tak pernah Nabi SAW sebutkan, yang tu problem. Yang tu tidak digunakan. Yang ketiga, menyentuh berkenaan dengan soalan tadi, asas bila kita berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni adalah kita mengembalikan dia kepada maksud asal. Kalau bila disebutkan Dajjal adalah seorang lelaki, maka itulah yang kita ambil secara asasnya. Kecuali ada petanda-petanda yang besar, ataupun kecuali ada kita kata kriteria-kriteria yang kukuh, hujah-hujah yang kukuh, barulah kita boleh mengembalikan dia kepada makna kontekstual ataupun makna selain literal tu. Kita sebut metafora kan, selain daripada makna literal tu. Jadi itu. So kalau ada yang berpandangan bahawa Dajjal itu adalah simbolik kepada kejahatan, dan ada juga yang kata Imam Mahdi adalah simbolik kepada keadilan. Dajjal adalah simbolik kepada kejahatan, Imam Mahdi adalah simbolik kepada keadilan, tidak diterima pandangan tersebut. Ada yang bagi pandangan, tidak nafikan, memang ada yang keluarkan pandangan tu, tetapi kita tak ambil. Kita tidak menggunakan pandangan tersebut sebab asasnya dia perlu dikembalikan kepada dia punya makna literal. Dan hadis Nabi SAW banyak, antara hadis yang paling popular berkenaan dengan riwayat Tamim Ad-Dari, iaitu Nabi SAW ambil hadis tu daripada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dia cerita keadaan satu ketika dia pergi belayar, and then dia terhempas di sebuah pulau. Kapal mereka terhempas di sebuah pulau, and then mereka bertemu dengan Al-Jassasah, iaitu satu haiwan yang mana, satu makhluk yang mana kita kata terlalu tebal dia punya bulu dia, sehingga tak tahu mana kemaluan depan, mana kemaluan belakang. Yang mana Al-Jassasah tu suruh dia untuk bertemu dengan satu orang individu yang duduk di dalam sebuah rumah. So mereka pun pergi ke rumah tersebut, and then mereka melihat satu orang makhluk yang mana sangat-sangatlah besar, dan tangan dia ni digari, kaki dia digari, yang mana mereka bercakap secara langsung dengan individu tersebut, dan individu itu memperkenalkan diri dia sebagai Dajjal. Jadi kalau kita nak kata Dajjal ni adalah simbol kejahatan, Dajjal ni adalah simbolik semata-mata kepada, contohlah orang kata kejahatan Amerika ke dan sebagainya kan. Ada juga yang kata macam tu kan. So tidak boleh terima perkara tersebut kerana ia bercanggah dengan banyaknya hadis-hadis yang lain yang menyentuh bahawa Dajjal ni adalah seorang manusia. Dajjal ni adalah seorang individu. So tidak boleh diterima perkara tersebut lah, kecuali ada certain hadis yang mana kita boleh terima. Dia punya tafsiran itu dibawa kepada metafora. Contohnya ada satu hadis yang sahih daripada Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW sebut hampir tiba satu zaman di mana orang-orang yang terbaik adalah mereka yang mengembala kambing di lereng-lereng bukit.
So hadis ni menunjukkan kepada zaman fitnah yang akan berlaku di akhir zaman nanti, di mana sangat-sangat teruk zaman itu, di mana orang tak boleh bersosial. Tidak boleh bersosial. Kita tak boleh main duduk dengan orang ramai. Sebab apa? Sebab akan terjadi fitnah. Maksud fitnah ni maksudnya kita akan terbuat maksiat sama. Kita akan terlibat dalam maksiat, kita akan terlibat dalam kita kata dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi Nabi SAW kata hampir tiba satu zaman yang orang yang terbaik adalah orang yang mengembala kambing di lereng-lereng bukit. Dekat sini para ulama tidaklah memahami hadis ni secara literal. Mereka mengembalikan hadis ni, maksud dia adalah orang yang terbaik adalah orang yang bersendirian. Dia mencari tempat untuk bersendirian. Tak kiralah, tak mesti dia kena pergi mengembala kambing duduk di lereng bukit, tak mesti. Kalau dia ada rumah, dia stay dalam rumah dia. Kalau dia ada tempat untuk dia bersendirian, dia stay di tempat yang dia bersendirian bersama dengan keluarga dia. So bukan bermaksud memang kita semua di akhir zaman nanti kita kena bela-bela kambing banyak-banyak, and then kita kena cari duduk semua lepak. Bukan. Cuma digambarkan kita kata apa, mengembala kambing itu sebagai satu bentuk simbolik yang menunjukkan bahawasanya kamu kena cukupkan untuk diri kamu sahaja. Sebab orang yang mengembala kambing dia cukup dengan diri dia. Sebab untuk makanan dia dah ada kambing yang dia bela. Untuk kita kata minuman, dia ada air, susu yang boleh dia minum. Dan kalau dia nak dapatkan duit, dia boleh jual kambing tersebut. So cukup. So maksudnya adalah kamu cukupkan bekalan untuk diri kamu, and then kamu ni sahaja, bersendirian sahaja. Jangan duduk bersosial dengan orang lain. So kalau macam hadis-hadis macam tu, yes. Kalau ada kita kata apa, ada petanda-petanda yang jelas dia perlu dikembalikan kepada makna metafora, boleh. Tapi kalau tak, kita akan faham secara literal. Tadi Zul ada mention tentang yang hadis sahabat Nabi yang jumpa terdampar di satu pulau tu kan, tentang jumpa Dajjal dan sebagainya. Betul. So itu adalah hadis sahih. Betul, itu adalah hadis yang sahih. Maksudnya Dajjal ni memang dah ada daripada zaman Nabi lah. Ya. Baik, berbincang berkenaan dengan kita kata apa hadis tersebut, para ulama mengatakan Dajjal dah sedia ada. Memang dah ada. Cuma dia akan diberikan keizinan untuk keluar bila. Dia akan diberikan keizinan untuk keluar. Sebab itu sepanjang zaman dia ada individu-individu yang sering kali ditohmah lah kita kata, dikatakan ni Dajjal ni. Ini Dajjal. Kalau macam contoh pada zaman Nabi SAW sendiri, ada individu yang mana dipersoalkan dia Dajjal ke? Nama dia adalah Ibn Sayyab. Dia ni adalah satu orang kita kata pemuda yang mana dia mengamalkan ilmu hitam. So dia kita kata banyaklah kita kata majis yang mana dia buat, yang mana Nabi SAW dapat perkhabaran tu, sehingga Nabi SAW bertemu balik dengan dia. Nabi tanya kepada dia, kamu akui tak aku ni adalah utusan Allah? Dia kata, yes, aku memperakui kamu adalah utusan Allah. Kemudian bila sampai satu masa, barulah kita kata apa, hilang berita-berita yang mana menyatakan dia itu Dajjal. Tak adalah berita tu, sebab Dajjal ni dia tak ada anak, tapi Ibn Sayyab tu dia ada anak. So ketika itu hilanglah khabar angin yang mengatakan dia adalah Dajjal. Hilanglah. So setiap zaman pun ada. Macam contoh ketika ada juga orang yang menyatakan, ataupun ada tokoh yang mana menyatakan bahawasanya Samiri yang pada zaman Nabi Musa AS juga adalah Dajjal. Tetapi itu pun kita kata ditolak oleh para ulama lah, kerana menyatakan Samiri ni dia bukanlah orang yang hidup sehingga sekarang. Dan dia punya kes dengan Nabi Musa AS pun bukanlah menunjukkan dia ni adalah individu yang mana mempunyai karakteristik macam yang disebut oleh Nabi SAW berkenaan dengan Dajjal. So hilang dah juga khabar angin berkenaan dengan perkara itu. Jadi setiap zaman akan ada orang-orang yang disebut sebagai Dajjal. Macam kalau pernah dengar lah, macam zaman beberapa tahun lepas ada orang kata ada seorang India ni. Saya tahu. Sai Baba. Orang cakap Dajjal kecil kan. Sebab dia boleh keluarkan telur, emas kan semua. Kan. So setiap zaman ada orang yang disentuh sebagai karakter ataupun ciri-ciri fizik Dajjal tu sendiri. Tapi siapakah dia? Wallahu a'lam. Kita tak tahu, sampailah satu tahap memang dia memunculkan diri dia. Memunculkan diri dia, dan bila dia memunculkan diri dia yang akan sendiri memberitahu bahawa dia adalah Dajjal. So sebab itu kalau ada orang yang duk mencari-cari kan, orang ni adalah Dajjal, orang tu adalah Dajjal,
persoalan yang boleh ditanyakan balik kepada dia, kalau contoh betul lah dia Dajjal, apa yang kita nak buat? Takkan nak ikut dia kan? Apa yang anda dapat daripada tu? Sebab dia asas dia, yang mana yang disebut oleh Nabi SAW, benda yang boleh melarikan kita daripada Dajjal ni bukan bila kita tahu dia Dajjal. Bukan. Kita kadang-kadang orang tu dah tahu dia Dajjal. Orang tu adalah tahu individu tu adalah Dajjal. Cuma dia still tak boleh melarikan diri daripada fitnah tersebut. Melarikan diri daripada godaan tersebut. So dia bukanlah bila kita tahu orang tu adalah Dajjal, kita boleh lari daripada dia. Tak. Itu adalah satu pemahaman yang kurang tepat. Dia adalah bila kita memahami agama tu dengan betul, barulah kita boleh lari daripada Dajjal. Macam tu.